perselisihan faham dah menjadi adat dalam rancangan Jemput ini. Tapi, dengan semua perselisihan ini, bolehkah Cik Jamilah dan Nurlila mendapat jalan keluar yang baru? Okey. Ni sekarang adik dah nak pergi. Okey, nak pergi cek dengan Abang Deko. Mak masak apa yang mak boleh, okey? Ingat tu, shopping baik-baik. Okey, best. Mari kita dengar pandangan pakar kita mengenai hiasan rumah untuk tema Jepun. Traditionally, in a Japanese home, what they will have for decoration would be the tatami mat, followed by cherry blossom on displays, and bamboo as one of their ornaments. And they love Japanese wall art, so what they will have on display would usually be the samurai paintings or geishas. Itu tadi pendapat pakar kita. Harap-harap Nurlila tahu apa yang nak dibelinya nanti. Bila saya dapat tema Jepun tu, saya masih tak terfikir lagi Daiso. Saya memang tak tahu mana cik bermain Jepun. Pada satu malam tu, saya nak tidur tu, saya tiba-tiba buka mata. Kenapa aku tak pergi Daiso? Pasal Daiso memang tempat barang-barang Jepun. Memang tepat. Daiso lah tempatnya. Jadi, apa lagi cik kak? Mak awak pun tak ada di sebelah. Dapatlah cari barang tanpa halangan. Atau, nampak macam ada halangan kah? Cuma yang masalah tu kadang-kadang nak cari barang yang kita nak tak ada. Barang yang kita tak nak tu depan mata. Yang kita nak kena cek ceruk-ceruk. Itu yang susah. Habis masalahnya juga lagi satu, dia punya scroll-scroll tu bertulis bahasa Jepun. Saya pun tak faham. Jadi saya kena baca betul-betul. Itu yang ambil masa. Saya rasa cabaran saya. Itu masalah kecil. Kalau tak tahu, tanya ajalah. Mesti ada jawapan. Walau bagaimanapun, masih ada satu lagi perkara yang berligar di minda anda kan? Dari tadi bila saya beli barang tu, saya terfikir apa mak saya buat di rumah. Pasal dalam ramai-ramai tu mak saya lah peserta paling muda yang saya tahulah kan. Jadi saya macam terfikir dia dah makan ubat ke, dia okey ke kat sana ke, dia boleh buat ke tak boleh. Pasal apa inilah pengalaman dia pertama masak untuk orang. Kalau adik balik semua belum siap, mesti bising. Wah, makcik masih marah dengan Nurlila kah? Apakah benar Cik Jamilah ni jarang sekali masak untuk tetamu? Kat rumah suka masak. Sebab apa? Memang itulah kerja hari-hari. Masak, makan. Masak, makan. Masak, makan. Mari kita lihat apakah hidangan-hidangan yang akan disediakan makan malam nanti. Udang dengan pes ikan kukus. Sup tahu sutera ala Jepun. Ayam sos lada hitam. Nasi pulut. Kalau adik-adik kat sini, lagi rio rendah dia. Nampak gaya Cik Jamilah masih kurang senang dengan Nurlila. Tapi semangat Nurlila masih berkubar-kubar. Okey, dah dapatkan macam-macam. Saya dah dapatkan hiasan. Apa yang saya inginkan, dah dapat. Best. Syabas, nampaknya hiasan dalaman tak ada apa-apa yang perlu dirisaukan. Cuma, bagaimana pula keadaan Cik Jamilah yang di rumah? Belum pasti lagi. Okey, saya memang harapkan bila saya dah balik tu, mak dah habis buat apa yang saya suruh. Itu yang saya harapkan. Jadi, bila saya balik tu, mak mempunyai masa membantu saya untuk deko. Itu yang saya harapkan. Saya, janganlah saya balik, mak cakap baru setengah buat. Menangis saya. Kami berharap begitu juga. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan hiasannya memenuhi cita rasa tetamu. Untuk dekorasi Jepun kan, saya harap kan mereka ada macam kipas besar tu, kipas kayu besar tu kan. Untuk tema Jepun pula, kebanyakan mereka menggunakan buluh seperti pinggan mereka, pinggan kayu. Untuk Jepun, saya nak tengok baju kimono tergantung kat wall. Antik sikit. Mungkin bendera Jepun, hiburan geisha dancers, dan host mesti pakai kimono. Yes. Jika sekali imbas, semuanya kelihatan beres. Sebenarnya, waktu tidak menyebelahi Cik Jamilah dan Nurlila dan ini mungkin akan menjejas prestasi mereka nanti. Balik lambat, benda berlambak. Apa yang dia nak buat, cik pun tak tahu. Ini ada masa ke tidak dia nak buat ni?
Sekejap lagi tetamu dah datang dah ni. I betul-betul takut bila I dapat tahu that dan aku 8 kan. I really scared that I tak boleh make it. Itu abang rasa takut, panik. Tadi Cik rasa yakin sebab Cik rasa kita boleh buat semua punya. Tapi memandangkan tengok semua si adik belum siap satu apa, dekor belum siap, belum apa. Jadi Cik rasa macam takut. Rasa boleh bikin ke tidak ke adik ni, tak tahulah. Tengoklah nanti macam mana. Harap-harap biarlah semua menjadi. Jadi, apakah rancangan mereka seterusnya? Adakah mereka dah betul-betul bersedia? Sebab sebentar lagi semua tetamu akan datang. Yang sekaligus pengadil. Kita saksikan sebentar lagi dalam Jemput.